semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Anis Raya melaporkan untuk Georgian Channel. Pada hari ini, 15 Januari 2026, Sekolah Menengah Kebangsaan Tingkatan Kelima telah mengadakan simbolik program penyerahan Bantuan Awal Persekolahan PAP sesi ke-2026 yang bertempat di Dewan Makanan. Majlis simbolik penyerahan Bantuan Awal Persekolahan PAP bagi tahun 2026 ini melibatkan 3 kelas iaitu 2 Abu Bakar, 3 Abu Bakar dan 4 Abu Bakar. Bagi kelas-kelas yang lain, penyerahan dilakukan di kelas masing-masing. Bersama saya ialah salah seorang penerima Bantuan Awal Persekolahan bagi sesi 2026. Sila perkenalkan diri. Saya Lim Zetong daripada 4APG. Jadi, apakah perasaan kamu setelah mendapat duit penyerahan ini? Saya rasa gembira sebab dapat duit kan. Lepas tu rasa ni sangatnya macam useful lah, very useful untuk kita. Duit penyerahan ini akan kamu gunakan untuk apa? Untuk beli baju baru, stationery sebab kan tahun baru kan. So everything kena baru lah. Okay, terima kasih. Jadi sekarang saya bersama Nama saya Amir Daniel bin Muhammad Azri. Saya dari kelas 2APG. duit penyerahan PAP ini akan kamu gunakan untuk apa? Duit ini saya nak guna untuk pembelajaran di sekolah ataupun nak simpan pembelajaran di universiti. Okay, terima kasih. Sekarang saya bersama Syamita dari 2APG. duit penyerahan PAP ini akan kamu gunakan untuk apa? Saya nak beli beg baru. Okay, apakah perasaan anda setelah mendapat duit? Saya sangat gembira dan bersyukur. Okay, terima kasih. Kini Georgian Channel bersama penjaga yang telah menerima Bantuan Awal Persekolahan. Mari kita berkenalan. Nama saya Puan Nur Hashimah binti Harun, anak dari 2 Abu Bakar, dari Seremban lah. Apakah pandangan Puan terhadap program penyerahan PAP ini? Dia sangat bagus di mana dia dapat membantu ibu bapa untuk bantuan awal pensuruhan kepada pelajar dan harap dapat diteruskan lah. Terima kasih Puan. Itu sahaja untuk video kali ini.